Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nakia binti Muhammad Zaki akan membentangkan tajuk fungsi dan peranan sejarah kepada manusia. Pembentangan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah memberi kesan dan manfaat kepada manusia dari pelbagai sudut. Baik, kita mula dengan pengenalan. Secara ringkasnya, sejarah ialah kajian mengenai peristiwa masa lalu. Ia membantu kita memahami asal-usul dan perkembangan manusia dari pelbagai aspek, sama ada dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sejarah bukan sekadar cerita lama yang disampaikan secara turun-temurun, namun ia merupakan satu ilmu yang membantu kita untuk mengenal diri, mengenal sesuatu bangsa dan negara. Ilmu sejarah dia menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan memberikan panduan untuk masa hadapan. Terdapat satu petikan terkenal oleh Michael Crichton iaitu "If you don't know history, then you don't know anything." Petikan ini membawa maksud bahawa jika kita tidak mengetahui sejarah, kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ini kerana sejarah membentuk asas kepada segala yang ada pada hari ini, daripada sistem kerajaan kepada nilai masyarakat hinggalah kepada identiti kita sebagai manusia. Baik, kita lihat kepada fungsi sejarah. Fungsi sejarah ni terbahagi kepada dua, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik bermaksud fungsi sejarah sebagai kajian ilmu untuk memahami masa lalu. Ia melibatkan pembangunan teori dan kaedah sejarah yang digunakan oleh ahli akademik atau penyelidik dalam menghasilkan penulisan sejarah yang tepat dan berasaskan bukti. Ia juga membuka peluang kepada kerjaya dalam bidang sejarah seperti penulis, pengkaji atau pensyarah sejarah. Fungsi ekstrinsik pula adalah peranan sejarah dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Ia menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi di mana peristiwa silam dijadikan sebagai pedoman. Sejarah juga berperanan sebagai alat pendidikan yang digunakan dalam sistem pembelajaran di sekolah, universiti dan juga dalam kehidupan seharian. Melalui sejarah, pelajar dapat memahami asal-usul negara, perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai murni yang membentuk identiti bangsa. Baik, kita lihat kepada peranan sejarah iaitu pendidikan dan pembelajaran. Peranan utama dalam sejarah adalah dalam pendidikan dan pelajaran, di mana sejarah mengajar kita tentang pengalaman dan cara penyelesaian masalah di masa lalu. Contohnya dengan memahami bagaimana pemimpin terdahulu menyelesaikan sesuatu konflik, kita boleh mengadaptasi pendekatan yang sesuai dalam situasi semasa. Seterusnya, sejarah memainkan peranan penting dalam membentuk identiti individu dan masyarakat. Ia membantu kita memahami asal-usul peristiwa dan budaya masyarakat yang membentuk nilai dan cara hidup kita hari ini. Melalui sejarah, kita membina jati diri sebagai rakyat yang cinta akan bangsa dan negara. Sejarah juga berperanan dalam membina tamadun dan kemajuan manusia. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat melihat bagaimana sesebuah tamadun berkembang dari segi sistem pemerintahan, teknologi, ilmu pengetahuan dan budaya. Ini sangat penting dalam menghadapi cabaran moden kerana kita perlu mengambil iktibar daripada kegagalan dan kejayaan masyarakat terdahulu. Salah satu nilai penting dalam sejarah ialah pelajaran dari masa lalu. Sejarah memberi kita peluang untuk belajar daripada kesilapan, tragedi dan kejayaan masa lalu. Dengan itu, kita lebih bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa depan dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan pengalaman yang lebih luas, walaupun secara tidak langsung. Seterusnya, sejarah boleh menjadi sumber inspirasi kepada manusia. Kisah tokoh-tokoh hebat seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Mahatma Gandhi dan Tun Dr. Mahathir sering menjadi motivasi kepada generasi baharu dalam perjuangan mencapai kejayaan dan kebenaran. Inspirasi daripada sejarah membina semangat juang, nilai kepimpinan dan daya tahan dalam diri seseorang. Akhir sekali, sejarah juga berperanan dalam perkembangan kemahiran individu, terutamanya kemahiran analitik dan kritis. Dengan meneliti dokumen, sumber primer dan sekunder serta mentafsir fakta, kita diajar untuk berfikir secara mendalam dan membuat penilaian secara objektif.
Kemahiran ini sangat penting dalam pelbagai bidang, bukan hanya dalam sejarah. Secara kesimpulannya, sejarah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekadar subjek akademik, tetapi ilmu yang memberi pengetahuan, inspirasi dan pembelajaran khusus daripada masa lalu. Dengan memahami sejarah, kita mampu membentuk masa depan yang lebih baik untuk diri, masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Sekian sahaja pembentangan saya untuk topik ini. Terima kasih.